Ketua umat Islam sedunia ketika itu Imam Mahdi. Bila turun Nabi Isa, Imam Mahdi yadfa'ul khilafah, dia menyerahkan tampuk pemerintahan kepada Isa bin Maryam. Waktu itu sama ada di Syria ataupun di Palestin. Dua tempat khilafah. Jadi dia pun serah. Nabi Isa pun bawa tentera pula kali ini. Dia sendiri yang pimpin. Dia kata buka pintu ni, buka, ada Dajjal. Dajjal tengok Nabi Isa alaihissalam. Dajjal jadi tak boleh bernafas. Nabi kata sesungguhnya riha nafasihi, nafas yang dihirup oleh Isa apabila dihirup dan dihidu oleh orang kafir, maka matilah kafir tu. Yang Nabi sebut mati di sini ialah Yahudi dan orang-orang Kristian yang paling banyak menyusun kerosakan dan juga pengkhianatan kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Bila buka pintu, Dajjal pun tengok dia berasa sesak, tak boleh dah, dia kenal Isa, maka dia pun bawa tentera dia lari. Syria dengan Palestin dekat, sebelah menyebelah, bawa lari sampai di satu kawasan yang bernama Babul Lud. Di situlah Dajjal dikepung, kemudian dibunuh oleh Isa dengan lembingnya yang tajam. Bunuh. Lepas bunuh dia, maka Nabi Isa pun bunuh yang lain pula, Yahudi lain yang menjadi pembantu dan tentera-tentera kanan tetap kepada Dajjal semenjak daripada Dajjal mula keluar di Asfahan dan Khurasan. Siapa bantu dia tuan-tuan? 70,000 Yahudi sahaja. Yang ni tentera paling kanan Yahudi. Mereka ni semua akan dibunuh. Mereka ni semua akan dibunuh, tidak tinggal seorang pun. Jadi bila dah kepung di situ, apa semua dibunuh. Waktu itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, penduduk bumi ini masing-masing membantu tentera Islam untuk membunuh keseluruhan Yahudi dan Nasrani. Kalau yang masuk Islam selamatlah. Ni yang bantu Dajjal ni. Sehingga ketika itu pokok dan batu-batu juga akan bercakap, wahai Muslim, mai di belakang aku ada Yahudi yang sedang menyorok, kecuali illal gharqad. Nabi kata kecuali pokok gharqad, innahu syajaratun yahudiyah, sesungguhnya ia adalah pokok Yahudi. Hanya satu pokok saja yang tidak bercakap bila Yahudi menyorok di belakang dia. Pokok tu nama pokok gharqad. Carilah internet, cuba tengok pohon gharqad yang ditanam di Israel. Nanti mai beritahu kat saya berapa juta batang yang lepas tanam. Dia tahu hadis ni, dia baca, dia percaya, tapi ego. Dia percaya, dia kaji Quran, dia tahu yang Quran sebut tu betul. Dia baca hadis Nabi, dia tahu yang Nabi sebut akan berlaku satu. Akhirnya mati kesemuanya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan, bila dia turun, dia mematahkan salib. Ini tanda dia. Habis salib ni dipatahkan. Di mana saja dia hantar pasukan tentera, patahkan salib di sini, patahkan salib di sini. Nak tunjuk bahawa yang salib itu palsu. Sesungguhnya Isa tidak mati, bahkan dia diangkat oleh Allah ke langit kedua. Bunuh ke semua babi. Ni Nabi sebut, membunuh babi. Yang ni kata para ulama, nak bagi tahu di dalam semua syariat babi diharamkan makan. Orang Kristian hari ni makan babi. Orang Yahudi tak makan kan sampai hari ni. Orang Yahudi lah. Babi sensitif kan. Dia babi, dia tak ni. Orang Kristian di Eropah hari ni, tuan-tuan kalau pergi Eropah, kedai-kedai roti ke kedai apa ke, dia akan tak satu rak khas roti ke makanan yang ada daging apa semua, dia akan tulis sesuai untuk Yahudi. Maksudnya apa? Maksudnya tak ada daging babi. Yahudi sampai hari ni dia memang tak makan. Lebih lagi di Israel memang dia tak makan. Orang Kristian dia makan. Dan sebagainya mendakwa bahawa agama dia membenarkan makan babi. Bila turun Nabi Isa, antara perkara pertama yang Nabi Isa buat berdasarkan hadis sahih, Nabi Isa akan membunuh babi. Kata para ulama, Nabi Isa nak beritahu, agama syariat aku dulu juga tidak membenarkan. Yang ketiga, Nabi Isa membatalkan jizyah. Yang keempat, Nabi Isa membatalkan zakat. Ulama tanya, jizyah apa ni? Jawapan dia, jizyah ketika itu ialah bayaran cukai seorang kafir zimmi yang duduk di dalam negara Islam. Setahun sekali dia kena bayar cukai ikut kemampuan dia. Setahun sekali, hak tu je. Sama ada 200, sama ada 100, sama ada ikut kemampuan dia. Bila Nabi Isa turun, cukai jizyah dihapuskan. Kenapa? Sebab tempat yang Nabi Isa tawan dan perintah kesemuanya Islam. Yahudi dan Nasrani dibunuh, yang lain kesemuanya masuk Islam. Yang lain baki-baki itu masuk Islam. Sebab tu jizyah.
Ashabul Kahfi dan anjing mereka Kitmir. Tapi ustaz, saya pernah jumpa juga nama ni 7 orang tapi tak sama, bunyi dia lagu lain. Ikutlah, hak tu pendapat imam lain, hak tu riwayat imam lain. Tapi apa pun yang Allah nak cerita, hak ni lah yang kita duk bergaduh, hak ni lah yang kita duk masam muka dengan orang lain. Kan Allah dah sertakan awal-awal al-surah Kahfi, kamu akan bergaduh tentang jumlah dan bilangan mereka. Ada hak kata 3 sekali dengan anjing dia, mari grup lain kata 5 sekali dengan anjing dia, mari grup lain kata 8 sekali dengan anjing dia. Allah dah tunjuk tu. Hak betulnya Allah cerita tak berapa dalam Quran? Allah tak cerita berapa. Tapi yang masyhur 7, memang yang masyhur 7. Tapi Allah dah tunjuk pada kita, kita akan bergaduh, berbalah benda remeh-temeh ni. 3. Aku punya kitab 5. Aku punya tok guru 7. Lepas tu masing-masing nak menegakkan hujah, nak menegakkan dalil. Hak tu kata, hak ni kata, hak ni kata, hak ni kata. Hak betulnya kita pun tak pasti. Allah tak cerita secara jelas walaupun masyhur tu 7. Kemudian duk gaduh bilangan, dia gaduh bab nama pula. Ustaz semalam mengajak Ulu Kelang, dia sebut nama lagu lain. Kita kan belajar dengan ustaz kita dulu nama lagu lain. Hak mana betul ni? Hak kita ke hak ustaz? Adakah nama tu jelas dalam Quran? Tak ada. Nama jelas dalam hadis? Tak ada. Riwayat saja. Bila dia riwayat tambah-tambah Israiliyat, dia sekadar penghuraian, tak boleh jadi hujah, tak boleh jadi bukti, untuk huraian saja. Tak ada siapa tahu nama dia yang sebenar. Ni pun kadang-kadang duk bubuh di rumah, duk bubuh di kepala kapal, duk bubuh macam-macam tak. Konon-kononnya kalau bubuh di kapal tak di lambung ombak. Padahal kapal mana tak di lambung ombak? Pilah bila duduk dalam air, ombak lambung kapal mana-mana pun. Baik. Dah bergaduh bab bilangan, dia bergaduh bab nama. Lepas tu dia bergaduh bab apa pula? Bab tempat. Dia bergaduh bab tempat. Ni berlaku di mana ni? Ni berlaku di Syria. Ni di mana Torsusun ni? Di mana kampung Afsusun? Ni dekat Turki. Hak ni dekat Jordan. Dia bergaduh hak tu pula. Hak betulnya duk mana? Kita pun tak tahu. Lepas tu dia bergaduh tempat lokasi pula. Hak belajar Jordan, Jordan lebih kukuh. Sebab tanda-tanda yang membuktikan di Jordan lebih kuat. Hak mengaji Syria pula, Syria ada juga satu gua. Kukuh juga, ada tulang, ada tu, ada ni. Lepas tu hak Turki pun ada juga. Lepas tu hak mana hak betul? Kita pun tak tahu. Bahkan mungkin hak betul masih sampai hari ini disembunyikan pada kita. Kita cuma assumption, mengagak-agak, berteori dengan harapan hujah-hujah, dalil-dalil bukti hak ada tu cuba menguat dan mengukuhkan pandangan masing-masing. Tapi kita bergaduh hal inilah Allah bagi tahu, hal remeh-temeh, hal kuantiti yang Allah nak kualiti. Apa dia puncak dia? Keimanan dan kepercayaan pada Allah, tu yang perlu dibahas. Keimanan yang mereka bawa, keteguhan hati yang mereka bawa, sanggup tinggalkan segala kemewahan, bersifat material dan keduniaan, pangkat, level, darjat. Hak tu dia punya kualiti. Kita dah bergaduh pasal kuantiti, pasal bilangan, pasal nama, pasal tahun, pasal nama tempat, pasal lokasi. Cerita tak apa, jangan duk bergaduh. Tapi hak jadi isu gaduh, hak tu lah. Tak kuat mana pandangan imam ni, tak kuat mana ni. Tempat ni tak kuat. Lepas tu hak kuat di mana? Hak kuat ni tempat ni. Ustaz pernah pergi ke tempat ni? Aku pun tak pernah pergi. Aku pun baru jumpa dalam kitab ni. Tapi aku rasa hak ni lah lagi kuat. Lagu tu kira kuat. Tu penting. Kemudian kita bawa satu babak lagi, babak yang paling penting, iaitu tentang fitnah ilmu. Fitnah ilmu ada pada komponen Nabi Musa dan Khidir.
Fitnah ilmu ada pada komponen Nabi Musa dan Khidir. Cantas yang sedikit untuk menyelamatkan yang lebih banyak. Cantas sedikit untuk menyelamatkan yang lebih banyak. Tu dia punya konsep. Sebab bila ditanya oleh pemuda-pemuda Bani Israel, wahai Nabi Allah Musa, siapakah manusia yang paling alim di kalangan kita? Spontan, cepat Nabi Musa menjawab bahawa yang paling alim tu siapa? Dia. Akulah yang paling alim. Mungkin kerana dia Nabi, dia Rasul, dia utusan. Siapa lagi? Dia. Tapi Allah menempelak jawapan Nabi Musa. Tidak. Sesungguhnya kami mempunyai seorang hamba yang dia berkedudukan di Majma'ul Bahrain, di pertemuan dua laut. Ilmu-ilmu daripada kami yang dilimpahkan kepada beliau. Cari dia. Jadi kalau Musa tak cantas yang sedikit, apa akan berlaku? Musa cantas yang sedikit. Apa yang sedikit? Kesombongan. Apa yang sedikit? Takabur. Apa yang sedikit? Cepat melatah tadi. Dia cepat potong benda ni untuk dapat habuan yang lebih besar. Allah terlajak kata tadi kerak. Allah terlebih cakap tadi kerak. Allah tersombong tadi kerak. Dia putuskan hak tu, dia sanggup redah nak cari manusia yang dimaksudkan oleh Allah, yang kita hari ini kenali sebagai Khidir. Perjalanan yang tidak ada tujuan, perjalanan yang tak tahu berapa jauh, perjalanan yang tak tahu mana tempat, perjalanan yang tak tahu berapa kilometer, perjalanan yang tak ditandakan dengan sesuatu, perjalanan yang tak tahu masa akan ambil berapa bulan, berapa hari, berapa tahun. Cuma yang Allah minta bawa apa? Ikan. Siapa yang bawa ikan? Siapa yang bawa ikan? Siapa? Yusha. Nabi Yusha. Nabi Yusha bin Nun bin Ufraim bin Yusuf alaihissalam. Tu cicit Nabi Yusuf. Cicit Nabi Yusuf tu, teman dia. Tapi dia keturunan Nabi Yusuf. Nabi Musa dia keturunan lain. Musa bin Imran bin Qahat bin Azar bin Lewi. Dia anak Lewi. Lewi adik-beradik Yusuf. Mari ikut Nabi Yaqub juga. Pergi. Jadi Yusha bawa kerajaan. Kerajaan ni bekas, bakul. Dalam tu berisi ikan. Apa poin ikan? Bekalan nak makan. Sampai satu ketika mereka berhenti makan. Habis separuh, habis sebelah. Tapi ada clue kan? Tanda dah sampai tempat tu, ikan tu hak separuh pun, walaupun dah mati, dah dimasak separuh, dia akan lompat dan menuju ke pantai. Di situlah akan ada pertemuan dua laut. Kamu akan jumpa hamba Allah yang soleh tu. Jadi waktu tu Nabi Musa dah tertidur kepenatan. Waktu Yusha juga nak tidur, dia lihat ikan tu keluar daripada bekas, daripada kerajaan dan terus meluru ke pantai. Tapi tengok Nabi Musa baru tidur, takut penat. Tak apalah, nanti dia bangun baru aku cerita. Tapi bila Nabi Musa bangun, dia pula dilupakan oleh syaitan, oleh iblis. Tak ingat jalan-jalan, rasa jauh sikit lapar. Mana ikan separuh tadi? Kita nak makan. Allah terlupa. Dilupakan oleh iblis. Dilupakan oleh syaitan. Jadi dah betul-betul clue tu. Tak apa, patah balik. Patah balik, jumpalah susuk tubuh yang dinamakan Khidir. Dalam riwayat nama dia Balia bin Malkan bin Falih bin Shalih bin Abir bin Arfashad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Baik. Bila jumpa Khidir, Khidir duduk atas pasir ke Khidir duduk atas batu? Khidir duduk atas batu. Ini mempunyai clue kepada kita. Kita nak cari pada zaman ini susuk tubuh seperti Khidir, guru yang bermisteri seperti Khidir.
Maksud di atas batu, dia tak akan pernah goyah. Dia tetap teguh, dia tetap tabah, dia tetap berpendirian walaupun di sekeliling batu itu dipenuhi dengan badai-badai yang mendatang. Di tepi laut itu datangnya angin-angin seumpama ribut, dia tetap teguh seperti batu. Bila dia cakap, itulah dia. Bila dia kata, itulah dia. Nak mari ujian ke, tak kisah. Nak mari cacian ke, tak kisah. Nak mari tomahan ke, tak kisah. Nak mari orang kata apa pun, ikut dia. Dia punya pendirian dan ilmu dia kebal, teguh, mantap. Bukan seperti yang di bawah batu. Di bawah batu ialah manusia-manusia yang berhati pasir. Manusia yang kalau diangkat, kita kepai itu berderai dia punya hati. Manusia yang bila mari air, halakan, dia duduk satu tempat, kemudian pendirian dia berubah ke tempat yang lain. Ini manusia-manusia berhati pasir. Hak pasir duduk bawah, hak batu duduk atas. Dan sifat yang dia tunjuk apa dia? Ikan tadi. Clue dia, ikan tanpa air akan mati, hati tanpa zikir akan mati. Ikan tanpa air confirm mati, hati tanpa zikir confirm mati. Kan ada hadis menyebut perbezaan manusia yang tidak berzikir dengan manusia yang berzikir kepada Allah seumpama orang yang mati dengan orang yang hidup. Itu fungsi zikir. Why? Kerana ingat dah hadis Rasulullah tentang akhir zaman, waktu bencana 3 musim. Tahun pertama suku hujan akan berhenti, separuh, lepas tu kering, tak turun-turun. Waktu itu apa makanan orang yang beriman? Tasbih, tahmid, zikir kepada Allah. Inilah fungsi kekuatan zikir di akhir zaman. Teknologi yang dipunyai oleh Nabi Khidir, teknologi zikir vs teknologi fikir Dajjal. Dajjal dia guna pada kita teknologi fikir, kita lawan dengan teknologi zikir. Dan kita perlu ingat, kenapa hari ini bila teknologi ini cuba diangkat, kumpulan-kumpulan inilah ditohmah, kumpulan-kumpulan inilah selalu disalah anggap, kumpulan-kumpulan inilah yang selalu suka disesatkan oleh kebanyakan orang. Kumpulan manusia-manusia yang suka berzikir, yang kita katakan hari ini tasawuf plus tarekat. Pasal apa orang nak tuju sangat? Pasal apa orang nak sesatkan sangat? Pasal apa orang nak biolkan sangat? Pasal apa orang nak flik sangat? Sebab kepentingan dia itu ada di akhir zaman. Dan musuh-musuh Islam akan cuba bermati-matian mengapi-apikan akan kekurangan dan kelemahan sistem ini. Ini Khidir dah tunjuk. Lihat, dia dinamakan Khidir, manusia yang hijau. Walaupun tak ada parti warna hijau lagi masa tu, tapi dia tetap hijau. Sebab apa? Tempat dia duduk itu ditumbuhi tumbuh-tumbuhan berwarna hijau. Dan dia bila duduk, dia menghijaukan kawasan sekitar. Dan bila dia berbicara, dia menghijaukan hati-hati manusia lain. Hijau maksudnya pokok tu, tanah tu gersang, tanah tu asal tanduh. Bila dia duduk di situ, hijau naik pokok, tumbuh sesuatu. Begitulah hati-hati manusia yang gersang, manusia yang tandus, bila dia berbicara akan dihijaukan, ditumbuhkan dengan ilmu-ilmu dan makrifat. Itu Khidir. Khidirlah yang mampu mengenang serigala-serigala yang akan membahang umat-umat manusia di akhir zaman. Dialah yang akan menyelamatkan domba-domba, ternakan-ternakan ini dengan ilmu dia. Jadi nak cari ilmu, inilah dia punya pattern. Pattern yang mempunyai watak Khidir. Jadi guru ni senang ke susah? Senang ke susah?
susah. Ilmu dia bukan lagi berteraskan kitab. Tak ada kitab, tak ada kitab, tak ada kitab, tak ada kitab. Dia duduk atas batu saja. Dia ada ilmu yang tersendiri datang daripada eksternal. Eksternal mana? Atas, alam langit, alam ilahi, digabungkan dengan pemahaman terus secara internal yang Allah bagi kepada dia, digabungkan kedua-duanya. Jadi dia ada sisi eksternal dan internal. Tetapi perancangan Dajjal hari ini supaya kita nampak setiap apa yang ada atas dunia hanya sisi eksternal. Nak suruh kita nampak material, rumah besar, kereta banyak, isteri cantik, ada perniagaan tu, bangunan ni, rumah banyak. Tapi hak internal siapa yang ambil tahu sekarang? Hati yang kering, hati yang gersang, hati yang terluka, hati yang tergiris, hati yang tandus, hati yang tak ada air, hati yang tak ada benih. Manusia-manusia gersang di akhir zaman, mereka hanya memikirkan perkara-perkara yang bersifat material dan kemewahan. Tetapi kadang-kadang bagaimana nasib saudara yang lain? Nasib-nasib juga. Mohon Ustaz umumkan kutipan derma untuk dakwah Masjid Ar-Ridwan. Silap, dia suruh umum 15 minit nak selesai. Saya pergi umum dah, tak baca hak merah tu. Jadi kita nak habis pukul 12 kan. Jadi 11.45 lah umum. Okey, sambung. Bagaimana dengan nasib hak lain? Kadang-kadang terbiar sebab kita bawa status sosial hari ini. Seseorang itu, individu itu dianggap berjaya dengan penampilan-penampilan tadi. Orang tu ada rumah 3 tingkap, dianggap berjaya dalam dunia. Orang tu ada isteri cantik, dianggap bertuah. Orang tu ada kereta 4 biji, dianggap berjaya. Orang tu ada kerja yang bagus-bagus, dianggap berjaya. Orang tu gaji 20 hingga 40 ribu sebulan, berjaya. Lepas tu hak selain pada tu, ada di kampung-kampung, hak orang awam biasa, dianggap tak berjaya. Jangan contohi golongan macam ni. Tadi dah tunjuk tentang masjid kita. Masjid kita, apa fungsi masjid kita dengan the main kita punya masjid, Masjidil Haram? Ditukarkan solat tahiyatul masjid dengan tawaf. Tawaflah 7 kali, tawaflah 7 kali, tawaflah 7 kali. Bawa isu tawaf ini ke mana? Di sini. Ke mana? Rumah Allah. Ke mana? Surau. Checking and balance 7 kali. Tengok berapa orang yang buat. Siapa yang setiap hari tawaf masjid dia, tawaf surau dia 7 kali untuk check and balance. Dia tawaf kali pertama, mana dinding-dinding hak nak pecah. Tawaf kali kedua, mana lampu-lampu hak bulb mati. Tawaf kali ketiga, mana longkang-longkang tersumbat. Tawaf kali keempat, mana cat-cat hak pudak. Tawaf kali kelima, mana siling-siling hak nak pecah hak tembus. Tawaf kali keenam, kepala paik tercaduk. Tawaf kali tu cat dekat parking kereta dah lama dah tanggai, dah lama dah haus. Berapa orang tawaf? Berapa orang tawaf? Tengok kekurangan yang ada. Ini tawaf masjid yang paling kurang, paling koman lebih kurang 40 rumah duk sekeliling masjid. Berapa orang yang tawaf? Tengok berapa orang yang anak dia tak makan dah 3 hari. Berapa orang tawaf? Tengok dia nak pergi sekolah, nak bagi duit ke anak pun tak ada. Tawaf berapa orang yang tengok suami dia tu dah lama sakit, jemaah tak tahu. Tawaf siapa ni ada masalah, tawaf ni ada masalah tu. Siapa yang tawaf? Siapa yang tawaf? Maksudnya dia tawaf sungguh-sungguh sanalah. Tapi checking and balance pada masjid kita tak pernah ditawafkan. Satu lagi kadang-kadang lah bab tawaf ni dah. Tawaf ni pasal apa yang jadi? Kadang-kadang orang kata lagu ni lah, Ustaz, dia tu dah pi haji saya ingat 2 kali. Lepas tu dia pi umrah tu banyak belah-belah kali. Tapi balik lagu tu juga. Masuk bila orang kata lagu tu kita yang tak berubah. Antara tempat perubahan paling penting diri kita duduk di mana? Waktu tawaf.
Waktu tawaf tu paling penting, sebab di situ kita kena putuskan hubungan kita langsung dengan dunia luar. Yang ada siapa di situ? Kita dengan Allah. Tawaf kalau 50 tu banyak sangat. 5 minit ke 7 minit ke 10 minit, kita kata 15 minit. Lupakan selain daripada apa yang kita ingat kecuali Allah. Tawaf tu minta di situ saja. Tapi selagi kita duk tawaf 1 sampai 7 keduniaan tu masih melekat dengan kita, benda tu akan kita bawa sampai bila-bila. Tawaf kali pertama, oi, isteri aku ni biasa waktu ni dia duk buat apa? Dia duk mencangkur depan rumah, dia duk siram pokok bunga. Tawaf pertama. Tawaf kedua, anak aku ni buat kerja sekolah ke tak buat kerja sekolah ni? Aku main 15 hari ni kan tak buat kerja sekolah. Tawaf kali ketiga, bil ayak tu hak duit aku tinggal depa bayar ke tak? Bil api tu berapa lah bulan ni, mentang-mentang aku tak ada, mesti tengok TV sampai pagi. Tawaf kali keempat, anak aku duk chatting dengan siapa, duk main Facebook banyak kali ke. Tawaf semua ada benda tu. Nah, sekali bila anda tak mampu nak tinggalkan semua benda tu bersama Tuhan anda waktu tawaf, benda tu juga akan terus melekat dan anda bawa balik. Lepas tu sampai bila? Lah ni lagi sadis. Kami sekarang berada di tengah tawaf pusingan ketiga. Selfie. Ni betul ke tak betul dah tak tahu ke mana dah. Ragam manusia dah jadi haru biru dah, sampai dalam bentuk ibadat lagu tu pun nak main selfie lagi. Tinggalkan sekejap telefon anda. Hari ini kan jadi macam, kadang-kadang tu dah jadi bukan nak buat ibadat mana, tapi lebih kepada pesta membeli belah. Kan Nabi dah sebut tentang orang-orang yang pi Mekah akhir zaman. Orang-orang besar macam raja-raja dan bangsawan semata-mata kadang-kadang menghadiri jemputan saja untuk kemegahan. Kebetulan Raja Saudi panggil, dia pun pi, sambil-sambil alang pi, buatlah umrah, buatlah tawaf. Bukannya nak pi betul. Kadang-kadang orang hak tahap sederhana tu untuk pi meniaga, bawa orang tu, bawa orang ni. Seorang tu boleh dapatlah 15,000, seorang tu dapat 20,000, dia jadi unsur perniagaan. Tak salah tu rezeki masing-masing, tapi Rasulullah gambarkan orang hak miskin bermasalah, buat masalah, pi sana banyak nak jumpa, duduk tepi tu meminta-minta. Lepas tu orang awam dia untuk apa? Dipanggil geralan, mak, oi, mak, haji mat, baru balik. Mak, aku baru balik 2 hari je. Haji lah depan. Nakkan nama, nakkan gelaran. Kalau orang panggil mak tak mau menyahut. Dah jadi budaya belah kita kan, haji. Orang lain tak ada haji pun. Orang lain pergi Mekah 14 kali pun duk nama tu juga. Kita je haji. Okey. Baik. Kembali. Kita tengok sistem Nabi Khidir tadi. Satu benda yang saya tertarik bila baca kisah Nabi Khidir ni, kemana hilang watak Yusha bila bermula pembelajaran dan pengembaraan Nabi Khidir. Kan Nabi tu pi 2 orang, tapi bila start belajar watak tu 2. Di mana hilang watak Yusha? Start saja belajar watak Yusha hilang terus. Pi mana watak Yusha? Takkanlah tinggal kawan mentang-mentang dah jumpa apa yang kita cari. Okey, hang duduk diam sini ya, biar aku seorang pergi belajar. Apa benda di sini? Apa benda? Ada setengah riwayat menyebut bila Nabi Khidir start berjalan dengan Nabi Musa, mereka bukan lagi berada pada alam kita. Mereka berada pada alam Khidir. Alam Khidir ni riwayat sebut alam Khidir, tapi hak duduk di luar alam kita Nabi Yusha. Sebab tu tinggal 2 berjalan dah. Okey, berjalan. First time apa yang mereka buat? Tahan
kapal, tahan kapal, naik. Orang tak kenal Nabi Musa, orang kenal siapa? Orang kenal Nabi Khidir. Orang kenal Nabi Khidir, padahal dia Nabi dah tu. Orang kenal Khidir, naik. Bayar ke tak bayar? Percuma, tak bayar-bayar. Sampai tengah jalan, apa yang Khidir buat? Takik kapal. Takik kapal, berlubang-lubang, cacat kapal, rosak kapal. Nabi Khidir tak mampu menahan kesabaran dia. Dia janji nak sabar. Dia janji nak sabar, tapi bila tengok ni rasa macam menzalimi ahli-ahli kapal, anak-anak kapal. Dah lah bagi tu, naik tu, tak minta upah, tak minta bayaran, tiba-tiba hampir menzalimi mereka dengan takik kapal-kapal mereka. Hang janji dah kan, jangan banyak tanya, jangan banyak soal. Oh, maaf, aku tersalah. Kemudian sampai, bila sampai turun, apa makna dia tu? Apa makna dia? Sebab depan tu di pelabuhan ada apa? Ada apa? Di pelabuhan ada apa? Sebab apa Khidir takik kapal? Di pelabuhan tu ada raja, raja yang zalim. Dalam riwayat Israiliyat, raja tu nama Hudad bin Budad. Hudad bin Budad. Raja itu akan merampas kapal-kapal yang baik, dan dia akan membiar kapal-kapal yang tak elok, ada kecacatan dan ada kerosakan. Baik, kita terfikir kadang-kadang semua orang menganggap raja itu zalim, sebab kita menyebut dia raja yang zalim. Okey, sekarang cuba perhatikan watak-watak ini. Gambaran Nabi Khidir dan Nabi Musa. Mereka hanya berjalan kaki tanpa bawa apa-apa bekalan. Sama ada makanan, sama ada minuman, sama ada duit sebagai bekal untuk beli sesuatu, kosong, zero, tak ada apa. Tumpang di atas kapal yang sempurna, yang lengkap, yang dipenuhi dengan pekerja. Tanpa bayaran, percuma, tetapi perlambangan. Tangan Khidir mengangkat kapak dan merosakkan kapal ini. Apa makna dia? Kita datang ke dunia ini tanpa apa-apa. Kita kosong, semuanya atas rahmat daripada Allah. Dan kita melayari kehidupan ini sama seperti Musa dan Khidir melayari bahtera dalam lautan. Pastinya kadang-kadang ada ombak, kadang-kadang air dia tenang. Itulah kehidupan kita manusia. Kadang-kadang kebahagiaan dan ketenangan, kadang-kadang diancam oleh ombak dan ketakutan. Tetapi ingat, jangan sesekali rosakkan amanah ini. Jaga kapal ni betul-betul, jaga kapal ni elok-elok. Tetapi kebanyakan manusia suka merosakkan dan memusnahkan kapal yang free dan percuma ini. Kita sendiri, tangan kita yang merosakkan kapal kita. Kita yang merosakkan amanah ini. Tapi bila sampai di sana, yang kita kata raja yang zalim, siapa agak-agak raja duduk di pelabuhan, destinasi sesuatu perjalanan, yang sifat raja ni hanya pilih kapal-kapal yang tip-top, pilih kapal-kapal yang baik, pilih kapal-kapal yang bagus. Kapal yang cacat, sorry. Kapal yang rosak, sorry. Kapal yang berlubang, sorry. Kapal yang punah, sorry. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Dia hanya ambil dan pilih kapal yang terbaik dan sempurna. Dan dia tak mau kapal-kapal cacat, kapal-kapal rosak di pelabuhan destinasi terakhir. Jadi hari ini atas pilihan kita, atas amanah yang Allah beri, anda nak jaga kapal itu atau anda sendiri yang akan melubangi dan takik kapal anda. Perjalanan diteruskan. Jumpa seorang budak bermain-main dengan kawan dia. Last sekali Khidir pi cekik kawan tu.
riwayat sebut nama dia Hansyur ataupun Haisyur. Dia cekik, mati. Sekali lagi tak mampu tahan sabar. Wahai sahabat, pasal apa pergi cekik dia, pasal apa bunuh dia? Budak tak tahu apa lagi. Apa dosa yang dah buat sampai kamu cekik dia? Kamu janji dah tak mau banyak tanya. Oh, minta maaf. Baik, di sini ada dua perumpamaan. Kalau orang-orang guru-guru pondok dulu, hak pertama dia panggil ilmu lipat masa. Yang kedua dia ilmu lipat apa ni? Ilmu lipat zaman satu, dia panggil satu lagi. Okey, ilmu lipat bumi. Hak pertama ilmu lipat bumi, yang kedua ilmu lipat masa. Lipat bumi maksudnya sebelum sampai pada destinasi seolah-olah Khidir dah tahu apa ada kat pelabuhan tu. Pelabuhan tak sampai lagi, tapi dia dah boleh tahu, dia dah boleh nampak apa yang ada di pelabuhan. Tu dia panggil ilmu lipat bumi. Istilah yang guru pondok sebut lah. Yang ni dipanggil lipat masa, lipat zaman. Kalau kita, mana hang tahu budak ni nak jadi apa? Dia dah tahu dah. Sebab eksternal dia terus daripada Allah. Suruh tu, wahyukan lagu tu, buat. Dia bunuh. Lepas tu yang ketiga, masuk kampung, dia tengok ada satu dinding rumah yang hampir roboh. Bawah tu ada apa? Harta 2 orang anak yatim. Harta 2 orang anak